Siapa yang lebih untung, pelabur ataupun penyimpan emas? Okey, penyimpan emas ataupun gold saver fokus pada tambah grade emas tanpa peduli harga semasa. Setiap bulan, mereka tambahkan simpanan. Bila harga rendah, mereka beli dengan lebih banyak. Bila harga tinggi, mereka tetap beli. Sebab maklumat mereka untuk tambahkan lagi grade emas bukan kejar masa yang terbaik. Sebaliknya, bagi pelabur emas ataupun gold investor, mereka sibuk tunggu harga terbaik. Mereka pantau harga emas setiap hari, tunggu harga turun, tapi akhirnya tak beli-beli. Okey, bila harga naik semula, mereka mula menyesal. Harga terbaik dah jadi sejarah. Akhirnya emas tak ada, duit pun tak ada. Konsep yang ramai orang faham adalah buy low, sell high. Tapi realitinya, ia sukar untuk kita praktikkan. Sebab tak siapa pun tahu bila harga rendah dan bila harga tinggi. Bila harga tengah jatuh, orang takut nak beli. Bila harga tengah naik pula, barulah ramai-ramai berebut nak beli. Ialah perangkap emosi dalam pelaburan. Yang untung bukanlah yang pada monitor harga, tapi yang konsisten tambahkan simpanan emas tanpa kira naik turun harga emas. Sejarah 20 tahun dah membuktikan harga meningkat secara purata 10% setahun. Jadi penyimpan emas tak perlu lagi risau bila harga turun. Sebab dalam jangka masa panjang, harga emas ni confirm akan naik sebab harga karipat pun naik. Okey, kita hanya perlu menabur sikit demi sedikit sampai tabungan emas kita ni cukup besar untuk membukakan pintu kekayaan yang lain. Bagi ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang saya dekat bawah tu untuk bisa tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.